Baru-baru ni kita digemparkan dengan kes pembunuhan kejam seorang gadis berusia 19 tahun di Ketere, Kelantan. Berdasarkan maklumat, mangsa dikatakan berasal dari Perak. Mangsa merupakan seorang penuntut semester 3 jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak di sebuah kolej. Jasad mangsa pada awalnya ditemui oleh penduduk kampung di tengah jalan di Kampung Simah, Ketere, Kelantan. Kawasan penemuan itu dikatakan agak gelap dan jarak dari lokasi ke rumah penduduk yang terdekat sekitar 47 meter. Berdasarkan penemuan ini, pihak polis yakin mangsa telah hilang nyawanya di lokasi lain sebelum jasadnya dicampak ke kawasan tersebut untuk melupuskan bukti. Apa yang paling menyayat hati adalah terdapat 61 tikaman pada tubuh mangsa yang bermula dari bahagian muka sehinggalah ke bahagian kaki. Kebanyakannya, kesan tikaman ditemui yang tertumpu di bahagian kanan badan. 61 tikaman ini bukanlah sekadar untuk mematikan mangsa, tetapi ia menunjukkan suspek mungkin menyimpan dendam yang terlalu mendalam dan bertindak di luar logik pemikiran akal manusia. Selain itu, kesemua barang mangsa termasuk cincin, rantai tangan, rantai leher masih berada pada mangsa. Hebatnya, polis Kelantan dalam masa 24 jam je, mereka sudah berjaya mengeluarkan satu gambaran kronologi kes berserta dengan bukti visual yang diperolehi dari rakaman CCTV. Kes ini sememangnya gila dan tak masuk akal. Semoga suspek segera tertangkap dan keadilan dapat ditegakkan untuk mangsa. Al-Fatihah buat mangsa dan salam takziah buat seluruh keluarga mangsa.